ada pelakon yang bila dia muncul je dalam drama terus buat penonton naik darah. Ini top 5 artis bawa watak antagonis paling menyirap dalam drama Melayu. 1. Sophie Jikan, Taubat Seorang Samseng. Drama yang ditayangkan pada 2012 memaparkan pelakon Sophie Jikan memegang watak sebagai Rocky Man, iaitu seorang samseng di kampung. Bermacam-macam benda yang Rocky Man ni buat, merompak, ugut orang, kacau orang sana sini. Begitu ramai orang kampung membenci beliau. Tapi hidayah Allah dah sampai dan Rocky Man telah berubah selepas keluar dari penjara. 2. Lydia Wati, Tak Sempurna Mencintaimu. Watak Lydia Wati dalam drama ini sangat berkesan dan membuatkan penonton panas hati. Berlakon sebagai Rokiah, beliau telah menyerang Siratul dan emaknya digerai. Rokiah telah menuduh Siratul dan emaknya menggunakan ilmu hitam kerana restoran anaknya tidak ramai yang datang. Sebenarnya Rokiah memang berdendam dengan emak Siratul. 3. Rita Nadira, Saat Hilang Cintamu. Dalam telefilm Saat Hilang Cintamu tahun 2023, Rita Nadira membawakan watak Salina, seorang isteri yang kejam dan penuh antagonis. Salina digambarkan sebagai wanita yang licik dan curang hingga sanggup menjalinkan hubungan terlarang walaupun mempunyai suami yang sangat setia dan baik. Akibat perbuatannya, dia ditangkap khalwat dan menyebabkan suaminya terseksa menanggung aib dan kesakitan. Menariknya, Rita Nadira sendiri mengakui watak Salina sangat mencabar kerana berbeza dengan watak wanita air mata yang biasa dibawakannya. Walaupun pada awalnya Salina seorang isteri yang baik, dia akhirnya menerima balasan apabila terlibat dalam kemalangan dan hidup terlantar lumpuh. Namun ironi takdir, suaminya tetap setia menjaga dan mencintainya hingga ke akhir hayat. Inilah kisah penuh pengajaran tentang kesetiaan, pengkhianatan dan harga sebuah penyesalan. 4. Mimi Lana, Andai Tiada Dia. Dalam drama Andai Tiada Dia tahun 2024, Mimi Lana berjaya buat penonton naik darah dengan watak antagonis bernama Intan. Intan bukan calang-calang jahat. Dia adalah adik sendiri yang sanggup merampas suami kakaknya demi kepentingan dan nafsu. Lebih menyakitkan, lelaki yang dirampas itu ialah Haikal, watak suami yang dilakonkan oleh Hisham Hamid. Intan digambarkan sebagai wanita licik, berani dan langsung tak rasa bersalah mengkhianati darah daging sendiri. Watak Mimi Lana kali ini memang bukan jahat biasa-biasa, tapi jahat pengkhianat keluarga yang buat penonton geram dari awal sampai akhir. Tak hairanlah, ramai anggap ini antara watak antagonis paling menyirap yang pernah dibawakan oleh Mimi Lana. 5. Zamarul Hisham, Aku Tanpa Cintamu. Dalam drama Aku Tanpa Cintamu, Zamarul Hisham benar-benar mencuri perhatian apabila membawakan watak antagonis utama, Adam. Adam digambarkan sebagai seorang suami yang narsistik, manipulatif dan terlalu mengawal sehingga setiap tindakannya terhadap isterinya, Nuha lakonan Bella Astila, membuatkan penonton naik menyampah dan marah. Aku Tanpa Cintamu mengisahkan kehidupan Nuha, seorang wanita yang pada awalnya menyangka perkahwinannya bersama Adam dibina atas dasar cinta. Namun, kebahagiaan itu hanya bersifat sementara apabila sikap sebenar Adam mula terserlah. Adam merupakan seorang suami yang terlalu mengawal, manipulatif dan mementingkan diri sendiri, menyebabkan Nuha hidup dalam tekanan emosi dan penderitaan. Setiap keputusan Nuha sering dipertikai, perasaannya dipermainkan dan maruahnya dipijak atas nama cinta dan tanggungjawab sebagai isteri. Drama ini memaparkan perjuangan Nuha untuk membebaskan diri daripada hubungan toksik sambil menonjolkan realiti pahit perkahwinan yang dipenuhi
penderaan emosi. Aku Tanpa Cintamu bukan sekadar kisah rumah tangga, tetapi satu peringatan tentang bahaya cinta yang bertukar menjadi kawalan dan penindasan. Inilah bukti betapa kuatnya penghayatan Zamarul Hisham sehingga watak Adam diingati sebagai salah satu suami paling menyakitkan hati dalam drama Melayu. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa subscribe channel ni sebab banyak lagi cerita panas dan fakta padu yang aku akan bongkar lepas ni.